Hmm. Selamat pagi semua. Ya, ni aku turun lagi. Hari tu aku ada turun tapi cuaca tak berapa elok, aku tak berapa ni lah nak upload. Okay, so hari ni aku turun dan aku akan bermain jauh hari ni. Aku dah setkan dalam aku punya GPS lebih kurang dalam 37 km. Batu aku tak tahu kau orang kau buat dah pergi batu. Okay, so kita jumpa di laut, geng. Bye bye. Okay, geng. Kita cuba trolling dulu. Aku lebih kurang 3 km aku nak sampai spot, jadi kita trolling lah. Nampak gayanya ada strike, geng. Okay, kita kena matikan enjin. Ada headset. Aku lebih kurang 2 km lagi aku nak sampai spot. Ikan apakah, geng, pembukaan untuk pagi ni? Kita lihat. Nampak gaya macam abang giri. Saiz. Bukan. Tongkol. Aduh. Dia tak solid. Dia tak solid macam ni. Kita kena angkat sikit. Tu dia, kan. Okey. Jadi kena makan satu hook. Okey. Dan dia akan masuk tong. Strike. Ini macam kecil. Okey lah. Ini kencing ni aku ingat. Ada kencing. Ini kencing ada terbeluk. Aku boleh coba tempat ni. Strike. Dalam sunyi-sunyi tengah hari dia strike. Pada pukul 9 tak ada strike. Sekarang aku 10 lebih. Kapu. Okey. Tu dia. Tak apa. Aku pula sangkut dua-dua. Marah dia dengan aku. Ini yang ni strike, yang ni size. Shit. Teruslah. Paling sedih dia putus dekat
Kok. Tengok aku punya trolling. Belah dulu. Lutut untuk kedua kalinya. Sakit geng. Sangat sakit. Aduh lah. Strike again. Strike terlalu ni. Tapi dia punya lari dia macam tongkol tadi. Tadi diorang frenzy dekat area sini tadi geng. Aku rasa sebab aku tengok burung. Aku tak berapa yakin lah ini tongkol. Tadi. Gila. Kacau. Gila besar. Aduh. Just lucu besar ni. Buka ni dulu. Tengok geng. Dan tongkol masih main depan tu. Gila geng. Aduh, yes. Aku ingat aku kena trolling dulu nanti baru kita tengok ikan ni. Sebab aku dengar tongkol masih main tau. Korang tengok aku punya rapala ke? Danny punya kerja. Hancur. Aku ingat aku kena beli baru lah macam ni. Kau dia makan. Dan cuma sangkut satu hook je tadi. Tengok. Ini pancing aku, ini rapala aku. Aku nak ketuk pun aku tak ada benda nak untuk ketuk. Aku jenis rasa hidup lagi. Lepas ni kita akan buat sesi fotografi sikit.